ni aku nak bawa motor ni pergi basuh. Ada orang cakap motor ni takut air. Bila basuh, motor tak boleh start. Lepas tu ada lampu. Jadi kita tengok, kita hantar car wash, kita tengok ada tak masalah problem tu. Kita kena try sebelum habis waranti. Kita minta tak ada apa-apa yang buruh-buruh lah. Sebab aku ada tengok dekat grup-grup ni, dia cakap lepas basuh je motor tak boleh start. Lepas tu macam mana, wiring dia sensitif. Apa aku cakap, wiring sensitif, so tak boleh kena air. Motor ni manja sikit, tak boleh kena air. So yang ni aku nak pergi try lah ni, tengok. Kita minta tak ada apa-apa yang tak okey lah berlaku. Tapi hari tu aku kena hujan lebat, tak ada masalah. Motor ni okey je. Lepas hujan lebat aku start, okey, tak ada masalah. Cuma dalam grup lah dia orang cakap motor ni manja sikit, tak boleh kena hujan, tak boleh kena tu, tak boleh kena ni. Ni dari kita sampai kawal kita tengok okey ke tak okey. Sini situ. Apa pun kita buka box sekejap. Boleh buka box. Okey. Jom kita try. Ada start ke tak ada start? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh start. Alhamdulillah. Takut air sangat motor ni, boleh je basuh, tak ada masalah pun. Sebab hari tu aku hujan, kena hujan lebat betul lah, tak ada masalah pun. Dan ni pun kita dah try basuh, alhamdulillah so far semua okey. Korang yang ada motor Z15 GT ni tak payah risau lah, basuh je car wash. Okey, tak ada masalah. Okey, settle.